staff yang berada di reception tu bagi tahu dengan dia, "Lan, kau pergi check kejap dekat tingkat 4, bilik 411 ni. Gas bawah komplain lah Lan. Dia kata dengar bunyi orang selit-selit kursi." Dia pun patah balik, dia nak pergi turun bawah kejap. Dalam 3-4 langkah daripada jarak bilik tu guys, dengar lagi bunyi kursi tu. Bunyi kursi tu tak apalah lagi. 2 kali dia dengar suara lelaki minta tolong. Macam, "Tolong." Masa tu Razlan macam stop kejap. Dia macam macam tu lah. Lepas tu belum sempat dia nak jalan lagi, dengar lagi, "Tolong." Masa ni memang Razlan lambaikan lah. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Macam biasa, aku mengharapkan korang yang menonton ni sudi untuk stay tune sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menonton video ini. Dan aku harap kepada korang yang belum lagi subscribe, bantu untuk support, subscribe, like, share dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan juga aku nak mengingatkan macam biasa sepanjang penceritaan, jika ada salah silap, ada kelemahan, ada bunyi-bunyi bising yang buat korang tak selesa, aku mohon maaf dan aku akan cuba atasi setiap masalah. Meskipun susah untuk aku nak mengatasi masalah-masalah tersebut, tapi aku akan cuba guys untuk beri yang terbaik buat korang yang sudi untuk menonton video yang ada di Faiz Cerita. Kisah seram kali ini dikongsi dari seseorang yang dikenali dengan nama Razlan. Apa yang Razlan dikongsikan, pengalaman seram dia ni berlaku sewaktu dia bekerja sebagai maintenance, juru penyelenggara dekat satu hotel ni yang terletak dekat Melaka. Tapi kat mana hotel tu, apa nama dia, tak boleh diberitahulah, rahsia. Sebab hotel tu masih lagi beroperasi. Kata Razlan dia agak terkejut sebab selama dia bekerja dekat situ, dalam 3 tahun tak pernah pun berlaku perkara yang misteri, yang menakutkan ni. Tak tahulah kalau pekerja-pekerja lain, tapi untuk dia memang tak pernah terjadi. Tapi entah macam mana dia terpaksa juga menempuh kejadian tu. Waktu dia bekerja sebagai juru teknik ataupun orang yang menyelenggara lah bahagian maintenance dekat hotel tu, kebanyakannya dia ni bekerja pada shift malam. Kejadian tu berlaku macam ni guys. Ada satu malam, Razlan bekerja lah macam biasa, dan masa tu pukul 1.40 pagi. Tengah-tengah dia buat kerja, dia buat rondaan, dia ada dapat satu panggilan dekat walkie-talkie daripada reception, yang di mana staff yang berada di reception tu bagi tahu dengan dia, "Lan, kau pergi check kejap dekat tingkat 4, bilik 411 ni. Gas bawah komplain lah Lan. Dia kata dengar bunyi orang selit-selit kursi." Masa tu Razlan ni pelik sebab setahu dia lah pada hari tu tak ada gas pun dekat bilik tu. Dia pun pergi jugalah dekat tingkat 4 tu nak pergi periksa. Dekat tingkat ni dia malas sebenarnya tau nak pergi. Bukan dia malas sebab takut, cuma dekat tingkat ni kadang-kadang dia punya laluan dia tu kadang-kadang trouble sikit. Dia punya lampu tu ada masa okey, ada masa kadang-kadang ada yang rosak. Bila ada yang rosak tu, laluan tu dia macam gelap lah sikit. Jadi itu yang macam Razlan ni macam tak syok lah. Bukan takut sebab apa, sebab gelap. Dan pada masa dia pergi kat tingkat ni pun, pada hari tu memang kebetulan memang gelap. Ada 1-2 lampu yang rosak. Tapi tak kisahlah kan. Dia pun pergilah dekat bilik 411 tu untuk dia pergi periksa kan. So bila dia sampai dekat bilik 411 ni, belum lagi buka pintu, tapi memang dia dengar ada bunyi krek, bunyi kursi. Bila Razlan dengar macam tu dia punya reaction masa tu dia macam tergamam kejap, terdiam kejap. Sebab memang dia yakin bilik tu tak ada orang masuk. Tapi macam mana ada bunyi kursi bergerak ni? Dan kata dia bunyi ni memang jelas-jelas dia dengar, bukan halusinasi ke apa ke, memang dia dengar jelas. Razlan ni pun ketuk pintu lah. Dia ketuk, tok. "Hello, maintenance, ada sesiapa tak kat dalam?" Lepas dia beritahu macam tu, sunyi je. Bunyi kursi tadi tu pun hilang. Memang tak ada sesiapa pun respon dekat dalam bilik tu. Razlan pun tak nak dia kena masuk dalam bilik tu. Dia pun keluarkan dia punya access card tu untuk dia masuk lah.
bila dia touch je dekat sensor kat pintu tu untuk dia masuk dalam bilik tu, tak boleh guys. Kad tu macam tak boleh pakai. Lagilah bertambah pelik. Setahu dia, kad yang dia pegang tu memang tak ada masalah. Mana-mana bilik pun dia boleh akses. Tapi pada masa tu tak boleh nak akses. Dia macam sensor kat pintu tu macam tak boleh detect kad Razlan masa tu. Razlan pun dia nak pastikan lagi. Dia ketuk lagi pintu tu. Tok 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 tok. Tapi sama juga, tak ada apa-apa respon. Dia pun patah balik, dia nak pergi turun bawah kejap. Dalam 3-4 langkah daripada jarak bilik tu guys, dengar lagi bunyi kerusi tu. Krek, krek. Dengan tak semena-menanya, pintu tu terbuka sendiri. Padahal tadi tak boleh buka. Dia terbuka dalam 2-3 inci lah. Razlan pun pergilah kat pintu tu. Boleh lah nampak daripada luar sebab dah terbuka sikit. Dan dia ngintai, dia tengok sebab dia nak pastikan memang, yelah takut lah kan. Ikut kan memang tak ada orang, tapi manalah tahu. Tapi dia tengok daripada celah-celah tu, gelap. Memang masa tu dia jujur lah, dia memang tak sedap hati sangat lah. Tapi dia kata apa boleh buat, kerja tetap kerja kan. Dia pun buka pintu tu perlahan-lahan. Dan sebelum dia buka lampu kat bilik tu, dia tengok dulu betul-betul. Tapi masa ni pintu memang dia dah buka besar sikit. Bau bilik masa tu memang tak tahulah, dia kata kan, bilik tu memang bersih tapi dia punya bau hapak sikit. Jadi tak lama kemudian dia buka lah lampu. Bila dia buka lampu, dia tengoklah sekeliling dalam bilik tu. Nampak okey ni, nampak normal. Yang lain tu nampak normal. Ada satu ni yang macam tak normal. Ada satu kerusi. Kerusi ni memang dia dekat dengan meja ni tau. Memang setiap kali kemas ke apa, kerusi ni memang masuk dalam meja tu. Memang tersusun rapi. Tapi waktu dia tengok tu, kerusi tu tak masuk dalam meja tu. Dia terkeluar. Dan kerusi tu menghadap pintu. Dia macam ada orang yang duduk kat kerusi tu. Razlan pun pergilah kat kerusi tu. Dia nak masukkan balik lah. Nak letak elok-elok. Dan waktu dia nak susunkan tu, dia perasan dekat lantai, dekat kerusi tu, dia tengok bawah, ada satu garis cala panjang. Masa dia nampak tu, dia rasa macam, apa hal ada cala pula kat lantai ni? Ini ke penyebab kerusi ni berseret? Dia macam, lantak dululah. Nanti dah dia fikir, dia simpan kerusi tu, susun elok, dia keluar daripada bilik tu, dia pergi dekat bawah. Dia turun ke lobi, pergi dekat reception. Dia nak pergi tengok CCTV. Dia nak tengok dekat laluan dekat tingkat 4 tu lah. Dan bukan dia seorang, ada staff dekat reception tu pun tengok sekali dengan dia. Diorang tengok rakaman tu yang pada pukul 1.40. Sebab di mana pukul 1.40 pagi tu dapat aduan, diorang nak tengok timing tu lah. Dan bila diorang tengok betul-betul dekat rakaman tu, waktu tu sepanjang lorong dekat tingkat 4 tu, sepanjang jalan dekat situ nak menghala ke bilik tu, memang tak ada sesiapa lalu, memang tak ada sesiapa keluar masuk daripada bilik tu. Tapi yang jelas juga diorang nampak dekat rakaman CCTV tu, pintu bilik 411 tu terbuka dengan sendiri. Diorang juga tengok rakaman tu sambil menggunakan headset tau. Sebab diorang ialah nak dengar lah kalau ada kot-kot ada bunyi apa-apa ke. Tapi tujuan diorang nak dengar kot-kot ada bunyi kerusi, nak pastikan lah kan pada waktu 1.40 pagi tu yang dapat aduan tu, ada ke bunyi kerusi kan. Diorang dengar lah, memang ada lah. Memang ada dengar bunyi kerusi diseret. Masa tu Razlan memang dah pelik sangat lah. Sebab bunyi kerusi tu memang jelas dengar tau, datang daripada dalam bilik 411 ni. Bukan dia je, staff reception tu pun pelik. Bila diorang tengok dan dengar benda tu, staff tu pandang Razlan macam dia macam pandang macam tu. Dan dia cakap dengan si Razlan ni, dan aku rasa dia yang tak kena lah. Bilik 411 ni, kalau kau nak tahu lah, bilik ni dah seminggu tak ada orang masuk. Dan bilik ni juga dah seminggu dah ditutup, tak dibenarkan mana-mana guest to check in pun, kita tak buka. Dan yelah, Razlan ni tanyalah, aku tak tahu pun, asal pula bilik 411 ni tutup? Tak adalah, bilik ni baru-baru tu ada seorang guest ni, dia meninggal dalam bilik tu. Tapi dia meninggal bukan sebab yang menakutkan lah, dia meninggal sebab dia alami serangan jantung. Dan pada masa tu bila staff masuk bilik, memang dijumpai dia memang dalam keadaan dah meninggal lah. Tapi dalam keadaan bilik masa tu, apa yang Razlan beritahu lah, staff reception tu beritahu, bilik tu dalam keadaan yang huru-hara sikit, di mana kursi meja dalam bilik tu semua dalam keadaan yang terbalik-terbalik. Dan staff masa tu menganggap yang meninggal ni tadi
dia sebenarnya nak keluar dari bilik tu tapi dalam keadaan merangkak guys, sebab yelah dia nak minta bantuan tapi yelah tak sempat. Masa tu Razlan beritahu tiba-tiba je rasa lain macam belakang, rasa seram sejuk. Gangguan yang terakhir yang dia alami pada masa tu jugalah, hari yang sama, malam yang sama. Tak adalah malam, lewat pagi lah, dalam pukul 2.30 ke macam tu, naik kat pukul 3 dia kena juga pergi kat tingkat 4 sebab nak kena betulkan beberapa lampu yang rosak dekat tingkat tu. Masa tu memang tingkat tu gelap lain macam, dan masa tu banyak pula lampu yang rosak. Sepanjang dia jalan dekat tingkat tu masa tu nak pergi betulkan lampu tu, dia kata lain macam betul lah, gelap je, sunyi je, kecuali bilik 411 tu guys, terang menderang. Padahal bilik tu tadi lepas Razlan pergi check apa semua tu, dia dah tutup lampu tau. Bilik tu memang gelap. Macam mana nak ada lampu dalam bilik tu? Dia kena masukkan kad dulu apa semua dalam bilik tu baru boleh ni. Tak ada sesiapa tapi bilik tu lampu dia boleh menyala macam ada orang kat dalam. Razlan dah tahu hal sebenar, dia dah tahu cerita sebenar kan. Dia pun abaikan lah, dia buat tak tahu. Dia pergi je dekat lampu yang rosak tu, dia nak betulkan, dia tak peduli dah. Sebab yelah dah tahu kisah macam tu tadi. Tapi lagi sekali memang real, bila dia lalu depan bilik tu memang dengar bunyi kerusi. Bukan tu je yang menakutkan, kata Razlan. Yang dia tak boleh lupa lah gangguan ni guys, 2-3 langkah lepas dia lalu je depan pintu bilik 411 ni, bunyi kerusi tu tak apa lagi. 2 kali dia dengar suara lelaki minta tolong. Macam tolong. Masa tu Razlan macam stop kejap, dia macam macam tu lah. Lepas tu belum sempat dia nak jalan lagi, dengar lagi tolong. Masa ni memang Razlan lambaikan lah, dia jalan laju pergi settlekan kerja dia. Dan keesokannya bila dia dah habis shift, dia balik macam biasa. Lepas tu nanti dia kena datang balik kerja. Boleh dikatakan sejak hari tu dia memang selalu dengar lah bunyi kursi apa semua. So sebelum ni ada staff lain dengar, tapi dia tak pernah dengar tau. Itulah start kejadian tu lah, dah mula dengar bunyi kursi. Setakat macam tu je lah gangguan yang dia alami guys. Tapi yang peliknya sebelum tu tak pernah kena, masa tu pula kena. Dan lepas dah kena tu kena kerap jugalah, tapi dia abaikan lah. Dan banyak staff yang ada masa tu pun dah memang selalu kena, tapi dia orang buat tak tahu je. Itulah guys perkongsian kisah seram dalam video kali ni, yang dikongsi daripada seorang yang dikenali dengan namanya Razlan. So guys, macam mana guys? Korang yang tengok ni, kalau nak komen, nak nilai kan, boleh komen. Kalau korang nak sharing sikit pengalaman korang pasal kisah-kisah seram dekat hotel ni pun, korang boleh komen sikit lah. Mungkin korang ada pengalaman ringkas yang boleh dikongsikan. Dan kepada korang yang nak kongsikan pengalaman seram korang, misteri yang korang pernah alami sepanjang kehidupan korang, korang nak share kan, korang boleh emailkan ataupun DM Faiz Cerita. So guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menonton. Minta maaf jika sepanjang video ni ada kesilapan, kelemahan, ada bunyi bising ke apa ke. Aku akan cuba perbaiki di masa akan datang. Dan sekali lagi terima kasih, dan aku minta maaf banyak-banyak guys. So untuk korang yang tengah tengok ni, aku harap korang sudah stay tune untuk next video, dan sentiasa stay untuk support Faiz Cerita. Sebab sokongan korang, support daripada korang sangat aku perlukan guys. So itu saja guys dalam video kali ni. Sekian dari Faiz Cerita. Ingat guys, meremang sampai pagi. Assalamualaikum.